Betul. Dan selepas dalam 2-3 tahun kebelakangan ni kita dapat lihat macam mana fenomena berlaku tsunami sepak takraw, boleh saya katakan. Ramai dah minat, kan. Yang tak tahu takraw pun, especially masa menang 3-4 tahun baru ni kan. Tiba-tiba yang tak tahu takraw pun up dekat social media, sembang pasal takraw. Bayangkanlah. Kita boleh nampak perubahan kat situ lah. Yes. Cumanya walaupun saya mengharapkan satu lagi benda Jo. Takraw ni dapat peluang jugalah. Diberikan peluang dapat kita tembusi bakat-bakat baru yang bukan saja daripada kaum Melayu. Kan? Daripada kaum Cina, kaum India. Mungkin kita tahu ada bakat daripada kaum Cina, mungkin kaum India, tapi kita tak explore lagi benda tu. Dan itu yang dilakukan sebenarnya oleh KBS dan juga PSM dengan usaha sama dengan sekolah-sekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil dah mula ke arah itu untuk mencari bakat-bakat baru, untuk membuka lebih luas peluang kepada bangsa lain selain daripada Melayu untuk bersama-sama memartabatkan sukan sepak takraw di Malaysia.